Untuk motor EFI, minyak apa yang cun minyak dash oil ni bang? Tu EFI ni? EFI? Ya okey, kejap aku tanya brother ni. Orang tanya, untuk motor EFI, minyak apa yang cun minyak dash oil ni bang? Motor EFI, minyak yang cun. Okey, saya recommendkan dash oil E500 sebab dia ada ester. Walaupun dia kat sini 1550, Okey, kebanyakan yang rider kat sini, diorang kata 1550 ni berat. Diorang kata 1550 ni berat. Tapi disebabkan ada ester, dia makin panas enjin, makin ringan. Wow! Boleh je pakai 1550. Tak ada masalah bang? Tak ada masalah bang. Okey, kalau tak ada masalah, bak sini kan. Yang mana dapatkan dash oil E500 ni boleh dapatkan di Dash Oil Advance Champion Pekan Banting. Bang, nak dapatkan online dekat mana? Ramai sangat tanya ni. Nak dapatkan online ada, boleh ditekan di beg kuning sekarang. Okey, cantik bang. Ingat dash oil, ride dulu memang padu. Sap. Untuk motor EFI, minyak apa yang cun minyak dash oil ni bang? Tu EFI ni? EFI? Ya okey, kejap aku tanya brother ni. Orang tanya, untuk motor EFI, minyak apa yang cun minyak dash oil ni bang? Motor EFI, minyak yang cun. Okey, saya recommendkan dash oil E500 sebab dia ada ester. Walaupun dia kat sini 1550, Okey, kebanyakan yang rider kat sini, diorang kata 1550 ni berat. Diorang kata 1550 ni berat. Tapi disebabkan ada ester, dia makin panas enjin, makin ringan. Wow! Boleh je pakai 1550. Tak ada masalah bang? Tak ada masalah bang. Okey, kalau tak ada masalah, bak sini kan. Yang mana dapatkan dash oil E500 ni boleh dapatkan di Dash Oil Advance Champion Pekan Banting.